5 tanda paru-paru anda mungkin tengah bermasalah. Nombor 1, batuk tak berhenti lebih dari 2 minggu walaupun dah makan ubat. Nombor 2, nafas tu cepat semput, naik tangga pun dah tercungak-cungak, terasa mengah kan. Nombor 3, kahak tu tebal, susah nak keluar terutama waktu pagi. Nombor 4, sering dijangkiti selesema atau batuk tu berulang kali terjadi. Nombor 5, cepat penat dan dada ni rasa ketat bila kita tarik nafas yang panjang. Kalau anda ada tanda-tanda yang saya sebutkan ini, itu menunjukkan paru-paru tengah ada masalah ataupun tengah kita minta tolong. Jadi untuk bantu kuatkan balik semula kita punya paru-paru ni, saya boleh sarankan pada anda untuk amalkan cendawan susu harimau ni, herba semula jadi yang terbukti bantu kurangkan keradangan dan juga untuk kuatkan fungsi paru-paru. Boleh jaga paru-paru kita sekarang, jangan sampai terlambat. Sangat mudah untuk amalkan cendawan susu harimau ini. Ambil sebiji ataupun 2 biji selepas makan untuk bantu jaga paru-paru anda. Ambil tahu, jangan keliru.